Hari ini kami daripada MAPIM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari keempat kami berada di Aceh Darussalam. Kami berada di satu lokasi yang terkesan dengan banjir 26 November yang lalu, iaitu di Kecamatan Kota Belang, masih dalam Kabupaten Biren. Di belakang saya ini boleh disaksikan jambatan yang kukuh, kuat, tetapi terkesan dengan banjir 26 November yang lalu. Jambatan ini telah runtuh dan hari ini jambatan ini yang merupakan jambatan penghubung di antara satu provinsi dengan provinsi yang lain dan merupakan laluan utama menuju ke Medan di Sumatera Utara. Jadi jambatan ini sudah roboh. Jadi pada hari ini kita boleh saksikan penduduk terpaksa melintas sungai ini menggunakan kemudahan tradisional, masih menggunakan bot ataupun perahu untuk ke seberang. Di tepi saya ini juga benteng sungai ini telah runtuh. Difahamkan sebelum ini ada beberapa buah rumah kediaman penduduk di sini. Sebahagiannya sudah roboh masuk ke dalam sungai. Tanah runtuh di belakang tu ada bukit. Tanah runtuh belakang, tanah longsor belakang. Ni video pakai ni rumah di dalam ni.